dah ada dekat dalam ni. Family yang korang katakan tadi dah ada dekat dalam, kita dah masukkan dekat dalam. Sabar. Nak tengok Bella daripada jarak dekat? Boleh. Alamak, dia masuk. Kalau powder dekat dalam, rangkaian akan hilang. Jadi mohon bersabar InsyaAllah. Kita tengah tunggu. Dalam list tepat jam 2 kita akan start, tapi biasalah setiap ni dia akan ada masalah teknikal sikit. Jadi kita kena mohon bersabar dan tunggu. Jadi kita kena sabar tau. Korang kena banyakkan bersabar. Asal tak masuk, kita bagi masuk yang kelas-kelas VVIP untuk pergi dalam, untuk kita bagi ruang diorang untuk duduk dekat dalam. Jadi untuk kepada kita tak apa, kita relax dekat luar pun tak apa, it's okay. Ada kawan dekat luar, siapa ni? Balkis. Okey, kita tengah terima kasih bantuan yang sudi yang masuk dengan majlis keluarga besar kita ini dengan kehadiran tuan-tuan yang bermanfaat. Semoga setiap langkah tuan-tuan dan puan-puan di majlis ini ditulis sebagai sebuah kebaikan yang akan diberkati oleh Ilahi daripada permulaan sehingga penakhirannya. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan upacara yang begitu bermakna pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa perkara penting untuk sama-sama kita mengambil rencana dan juga untuk dijadikan sebagai satu aturan sepanjang kita berada di dalam majlis pertunangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dimuliakan, yang pertama sekali saya mohon kepada kita semua untuk memastikan pemimpin kita berada dalam keadaan senyap supaya tiada sebarang bunyi-bunyi asing yang dan sepanjang majlis ini berlangsung, saya mempersilakan dengan bukaan hati yang begitu luas, namun izinkan saya untuk memohon kerjasama daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memberikan keutamaan kepada ibu gambar dan juga ibu rasmi pada hari ini. Budak daripada budak Tanika sepatutnya hari Isnin baru sekolah, hari ini tidak masuk dah tu budak Tanika untuk sebagai videografer dan juga fotografer rasmi pada hari ini untuk mereka merakamkan momen-momen indah sepanjang majlis pertunangan ini berlangsung. Saya minta kepada Muhammad untuk kekal berada di kursi penetapan dan juga tidak berganti masa kemari kemudian kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan yang ada membawa anak-anak kecil akan dapat memantau mereka ini supaya tidak berlegar-legar dalam dewan ini. Seterusnya menjadi satu dakwaan sepanjang majlis berlangsung. Dan juga yang terakhir, minuman dan juga kudapan ada disediakan, namun kita memberikan majlis pertunangan ini berlangsung sehingga apa namanya, kemudian barulah pada kesempatan menuju